Branding dah gah, tetapi botol yang anda gunakan tu biasa je. Awak datang je dekat Encash, kami boleh sarankan pelbagai pattern botol yang kami ada dekat Encash Perfume ni. Tetapi hari ni Kak Pah nak tunjukkan untuk perfume yang bersaiz 33ml. Botol ni nampak sangat eksklusif sebab botol dia datang dengan soft color dan mempunyai cap yang bersinar, berkilat. So dia akan nampakkan lagi awak punya brand tu lagi gah. Sebab botol yang awak guna ni lain daripada founder-founder yang lain. Untuk botol ni didatangkan kepada awak dengan 6 warna yang berbeza, iaitu warna pink, warna biru, warna coklat, warna merah, warna clear dan satu lagi warna kuning. Botol ni mari dengan pattern bulat deh. Bulat tetapi dia ada geligi, dia fully dia bergaris dan dia punya spray pula dia jenis screw. Untuk awak yang nak si perfume sendiri pun boleh, tak ada masalah. Awak tak payah guna sebarang mesin. Untuk package jenama sendiri serendah 300 botol sahaja. Untuk perfume yang bersaiz 33ml ni, awak akan dapat dengan harga RM15 sahaja sebotol. Dan untuk pemilihan wangian, kalau awak grab package jenama sendiri, Kak Pah sarankan untuk awak grab 10 ke 15 wangian sahaja. Sebab akan nampakkan lagi awak punya wangian tu limited. So maksudnya wangian yang awak pilih tu khas untuk branding awak sahaja. Untuk material stiker yang ada di Encash ni, kami ada lebih daripada 5 material yang awak boleh pilih. Dan untuk botol ni, kita ada space untuk awak tampal stiker brand awak. Untuk material tu awak boleh sahaja pilih mengikut kesesuaian botol ni lah. So kalau awak berminat dengan package yang Kak Pah tawarkan kepada awak, minimum serendah 300 botol sahaja, awak akan dapat dengan harga RM15 sahaja sebotol. Awak boleh sahaja datang direct ke Encash Perfume Maker, ataupun kalau awak duduk jauh, awak boleh sahaja tekan link di bio. Okay, Kak Pah macam biasalah. Ingat, Kak Pah tunggu awak mari, awak lambat, awak rugi.